Jad lah, kita akan start dulu. Tu dia. Clear. Baiklah Jad. Okey, kita akan baca dulu malam ni surah Al-Fatihah. Okey, lepas tu kita akan pergi ke surah-surah yang lain lah, insya-Allah. Jad, itulah waktu baca dengan ustazah tu surah apa lah tu? Ish, tak ingat Oh, haji tak ingat lah. rasanya baru. Tak apa. Okey, tak apa lah. Jadi kita start baliklah dengan surah Al-Fatihah. Lepas tu kita akan pergi surah Al-Baqarah lah, no? Lepas habis ni kita akan masuk ke surah Al-Baqarah, insya-Allah. Jadi kita startkanlah dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa esok baca Jad? Ya. Baca esok. Dia ni bawa balik 10. Oh, apa waktu ni sesuai kah? Ke Jad ada waktu lain ke? Sesuai. Boleh nah? Alhamdulillah sesuai. Okey, jadi kita akan kekalkan lah waktu macam ni. Abang Kero dia hari Selasa. Dia hari Selasa pukul 9 sampai 10. Dan dengan Abang Faiz lah. Daripada dua orang. Jadi nanti memang nak minta Abang Kero dengan Jad lah main rumah buat wiring tu. Tapi tu lah nanti ayah akan mak lain lah. Sebab nak tunggu apa padi mengerat apa dulu. Abang Kero abang dah tu. Itulah lepas tu nak tunggu padi tak mengerat lagi. Ni padi mengerat semua nanti nak start buat balik lah nanti. InsyaAllah nah. Jadi malam ni kita akan dengar dulu surah Al-Fatihah. Lepas tu kita akan pergilah ke bahagian-bahagian tajwid, sifat huruf, makhraj huruf nah, insya-Allah. Baik. Untuk permulaan ni Jad ikut dulu. Saya baca, lepas tu saya akan minta Jad baca baliklah, no? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ikut Ikut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, teruskan dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
habis dah. Okey, itu bahagian scan lah. Itu bahagian scan. Sekejap lagi kita baru nak perhalusi bacaan Jad lah. Okey, silakan Jad baca lagi sekali kalimah. Baca dulu kalimah apa ta'awuz. Lepas tu kalimah basmalah. Okey, baca ta'awuz dulu. Bismillah dulu Haji. Ambil ta'awuz dulu. A'udzubillah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah, dekat kat sini. Kalau Jad tengok kalimah basmalah nah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ataupun kata nama lain juga dikenali sebagai kalimah basmalah. Kata pendek dia lah. Okey, kalau nama panjang dia Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang suruh kata kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ataupun nama pendek dia. Kalimah ta'awuz juga disebut kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga dikenali sebagai kalimah ta'awuz. Okeylah, yang Jad baca tadi tu Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimah basmalah. Okey, semua tempat yang ada kalimah basmalah ni 113 surah ada tempat, melainkan satu tempat yang tak ada. 112 lah surah yang ada kalimah basmalah. Okey, satu tempat yang tidak ada kalimah basmalah iaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah dia dimulai dengan kalimah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah dia tak ada. Sebab surah At-Taubah ni diturunkan ketika mana Allah murka kepada orang munafik, dan waktu tu Nabi terima wahyu tu Rasulullah dalam keadaan baru balik daripada perang. Jadi tak sesuai lah kalimah basmalah dibaca ketika mana Allah murka dan ketika waktu perang. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang Jad baca tadi itu kalau berada di pelih, Jad dua kat pelih, mereka tidak menjaharkan ataupun tidak mengkeraskan bacaan kalimah basmalah ni. Sebab mereka baca sir, pelan. Bukan mereka tak baca, mereka baca pelan. Sebab mereka mengikut mazhab Imam Hambali. Kalau kat Kedah, kita baca deras. Jadi tak pelik lah kalau kita pergi kat sana, mereka tak baca deras Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk permulaan ni, Jad baca Bismillahirrahmanirrahim kat ra tu. Ra tu dia bacaan dia kena tekan sikit. Sebab ra tu ada syaddah dan ra ditebalkan sikit bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada setengah tu pelajar-pelajar manji lah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tekan kat ra tu. Jadi Jad baca tekan betul dah. Cuma nak bagi an-nabr lekukkan tu ada sedikit lagi. Hirrah. Macam tu. Dan pada ha pedas nak Jad dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Tak boleh nak. Ha ni dia ada dua jenis. Okey. Satu ha pedas. Ni pedas. Okay, jadi angin dia kena pedas sikit lah masa kita kepedasan tu. Macam tu. Dia kecil sikit angin dia. Kalau satu lagi ni ha bulat. Ha bulat ni dia tak perlu tekan. Dia biasa saja. Ha. Bukan ha. Ni ha bulat. Okay, jadi apa kesan dia kalau Jad baca ha bulat? Dia sepatutnya ha pedas. Tapi Jad baca ha bulat. Contoh alham ni. Jad baca Alhamdulillah. Jadi ha bulat. Dia kalau ha pedas Alhamdulillah. Okey, jadi maksud asalnya dia kena baca alham. Kita tekan kat engkung. Kalau kedudukan ha bulat ni, kalau kita ikut engkung tu, dia hak paling bawah. Ha bulat. Alhamdu. Tak boleh. Ha pedas ni kedudukan atas sikit pada ha bulat. Dia betul-betul kat tengah engkung. Jadi tak boleh tidak, Jad kena tekan sikit.
alhamdu. Sebab nak bezakan. Okey, apakah kesan kalau Jak baca ha pedas? Ha bulat. Jadi tukar masuklah. Sebetulnya segala puji bagi Allah. Okey, segala puji bagi Allah kan. Puji bagi Allah. Tapi kalau Jak baca ha bulat, dia tukar terus. Segala keburukan bagi Allah. Keburukan. Okey. Jadi dalam hukum tajwid ni dia akan berlaku dua kesilapan lah. Okey. Satu hukum tajwid lah. Hukum tajwid. Satu kesalahan besar. Okey. Kesalahan besar. Okey, kesalahan besar ni macam ni. Yang pertama, Jak tukar huruf. Tukar huruf. Contoh, ha pedas baca ha bulat. Hilang dah. Yang ni. Alham kita baca alhamdu. Satu lagi, ihdinassi kita baca ihdinassi. Tu tukar huruf. Okey, kesalahan besar lah tu. Hilang dah Ustaz ni. Okey, kesalahan. Okey. Tak tulis balik. Okey, hukum tajwid. Hukum tajwid. Okey, satu kesalahan besar ataupun lahnul jali. Lahnul jali, kesalahan besar. Okey. Faktor dia kita tukar huruf. Okey, tukar huruf. Okey. Alham kita baca alham. Okey, yang kedua kita tukar baris. Tukar baris. Alham kita baca ilhamdu ataupun ulhamdu. Okey. Tu tukar baris. Okey, dua ni lah tu utamanya. Apakah implikasinya kalau kita tukar huruf, tukar baris dalam keadaan sengaja? Sengaja kita tahu ni tapi kita tukar juga. Saja nak tukar syok-syok. Hukumnya berdosa lah. Dan menyebabkan solat kita tidak sah. Kalau kita sengaja. Dan kalau kita tak sengaja, kita tak tahu. Sebab mungkin kita tak berguru sebelum ni ataupun kita tak perasan. Tu kalau kita berkekalan dalam keadaan tak tahu tanpa ada usaha untuk memperbaiki bacaan, hukumnya makruh. Makruh lah, tapi solat dia sah tak sah. Tapi dia jadi kesalahan yang makruh lah. Sebab kita tak berusaha untuk memperbaiki bacaan. Tapi kalau kita ada usaha memperbaiki bacaan tetapi kita masih lagi belum menguasainya lagi. Contoh Jak baca alham tak boleh. Dia baca agak alham. Dah usahalah tapi tak boleh juga, tak lepas juga. Jadi hukumnya dimaafkan. Bukan makruh dah, dia dimaafkan sebab kita ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Jadi solat kita sah tak? Sah. Makruh tak makruh. Dia dimaafkan. Sebab apa? Kita ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Yang boleh jadi mencacatkan solat, yang solat tidak sah tu, yang tu kalau dia sengaja. Dia bukan dia tak tahu, dia tahu tapi dia saja tak baca bagi silap. Tu jadi boleh membatalkan solat. Yang kedua, kesalahan kecil. Okey. Contoh seperti tu, panjang kita baca pendek. Panjang kita baca pendek. Okey, contohnya pada waladhdallin tu. Okey, dhallin ni sepatutnya kena bagi cukup 6 harakat. Tapi kita baca 2 saja. Waladhdallin ataupun 3 aja. Waladhdallin. Okey, jadi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Dia tak sampailah haram macam tadi. Kalau kita tukar dengan sengaja tu. Yang ni kita tak cukup nafas. Kita nafas pendek ke ataupun kita memang tak boleh nafas panjang. Jadi hukumnya makruh saja. Tapi kita kena buat latihan lah sampai kita dapat balik nafas panjang tu. Okey, yang kedua, bacaan nipis kita baca tebal. Nipis, tebal. Okey, contoh dia pada Ar-Rahmah. Ra tu patutnya kena tebal tapi Jak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ra baca nipis. Dia ra kan, R-O. Yang tu. Yang tu termasuk dalam kesalahan kecil. Dengu tak dengu. Okey, dengu
dengan tak dengung. Okey, contoh Jad patut ayat ni kena dengung tapi Jad tak dengung. Contoh pada ayat okey, Na'an ni. Siratal ladzina an'am. Jad pergi dengung. Patutnya tak dengung kat situ. Hukumnya makruh. Jadi dalam kesalahan kecil. Okey, apakah hukum kalau kita baca kesalahan kecil ni? Hukumnya adalah makruh. Melainkan kalau kita belajar dan kita belum kuasainya lagi, jadi maafkan. Okey. Baik. Jadi surah Al-Fatihah ni dia penting. Sebab apa? Sebab dia rukun qauli nah. Kalau kita baca dalam solat kita, kalau tak kena dari segi kesalahan besar tu, takut boleh mencacatkan solat kita. Baik, jadi kita kena perhatikan tempat-tempat yang mana yang perlu kita perbaiki bacaan tu. Baik, tadi Jad baca dekat rahmah tu kan. Okey, Jad baca balik kalimah basmalah ni lagi sekali. Silakan. Okey. Jad mute tu. Tekan tu. Okey. Ni dia tebal sikit kan ni kan. Dia bukan rah. Jangan baca rahmah. Dia rahmah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lagi sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat ha, Jad tekan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Okey, ada angin kecil tu betul dah. Cuma jangan tawallud. Tawallud tu maksudnya kita menghidupkan huruf yang mati tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma tak boleh. Hirrahma. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, betul dah. Dekat ha tu seperti biasalah, Jad kena kecilkan sikit suara dan tolak angin kuat sikit. Alhamdu kat situ saja. Alhamdu. Okey, Jad sebut. Hahihu. Hahihu. Hamdu. Hamdu. Kuat sikit. Dia jadi angin tak keluar. Hamdu. Dia ada angin, tolak angin daripada perut tu keluar sikit. Hamdu. Hamdu. Macam tu. Macam kita pedas kan? Ayak. Macam tu. Kita embus angin tu kan? Alhamdu. Alhamdu. Dia kena kuat sikit anginnya tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, jadi Jad, jangan tension pula bila kita baca ni. Memang kita nak perbaiki bacaan. Kalau kita jumpa banyak kesilapan tu, jangan tension. Biasa tu normal. Normal tu. Dia bila kita bertalaqi ni, kita akan jumpa pelbagai kesalahan kecil, kesalahan besar yang boleh kita perbaiki bersamalah. Jadi setiap tu dia ada pahala dan ganjaran kita memperbaiki bacaan kalimah Allah ni. Kita nak bagi perelok bacaan kita, sebab Rasulullah SAW yang paling perfect baca Al-Quran, dia saja yang tak ada kesilapan. Orang ni semua ada kesilapan. Tuku mana besar mana pun ada kesilapan. Saya pun, Haji pun ada kesilapan. Jadi kita belajar takat mana yang boleh. Jadi kalau dia tak dapat semua, dia dapat sikit pun tak mengapa. Jadi cuma kita nak pastikan kesalahan besar tu tidak berlaku. Kecil-kecil tu tak apa, kita boleh
perbaiki daripada masa ke semasa. Baik, alhamdulillah. Okey, kita pergi dulu ayat yang ketiga. Sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin ni dia ada banyak lagi hukum ya. Tapi Abang Ji tengok jat tak ada lah kesilapan yang lain-lain tu. Jadi Abang Ji tak perlu hurai yang detail lah. Sebab kat ha tu saja. Tadi yang jat sedikit kurang. Situ saja yang Abang Ji akan tegurkan lah. Yang lain okey, tak ada masalah. Baik, kita pergi ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, jadi kat ar-ra ni, jadi kalau jat pasal kat sini tak ada baris fathah lah. Sebab apa kita baca ar-ra? Sebab apa jat tak baca ir-ra? Awak tak baca ur-ra? Sebab apa kita baca ar-ra? Sebabnya kat sini ni kalau jat tengok alif kepala sad. Yang ni dalam hukum tajwid dipanggil alif hamzah wasal. Dia ada hukumnya kat situ kalau jat jumpa di awal kalimah. Macam alham ni samalah. Alif kepala sad. Tak ada pun baris fathah. Sebab apa kita baca fathah? Sebabnya kat sini kalau jat jumpa macam ni di dalam Quran mana-mana pun, kalau permulaan ayat dia macam ni. Jat kata nak baca baris apa ni kat sini ya. Okay, jadi kat sini kalau alif hamzah wasal, alif kepala sad macam tu, kalau depan dia huruf lam. Huruf lam saja macam ni huruf lam lah. Macam ni huruf lam lah ni atas ni. Automatiknya jat kena letak baris fathah. Tak siap baris fathah lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau tak ada lam, contoh lam tak ada. Okay, yang mula-mula sekali alif kepala sad. Yang kedua huruf ra. Huruf ra. Ataupun selain pada lam lah. Yang ni jat kena tengok huruf yang ketiga. Ni huruf 1, huruf 2, huruf ketiga. Contoh macam ni. Ihdi ni. Okey, yang mula-mula sekali huruf alif hamzah wasal kepala sad. Yang keduanya huruf ha. Dia bukan huruf lam. Kalau huruf lam jat kena baca baris fathah dah. Okey, yang ni dia huruf ha. Jadi jat kena tengok huruf yang ketiga. Huruf yang tiga dia baris apa jat? Ni kasrah apa? Kasrah betul Huruf 1, huruf 2, huruf ketiga. Huruf ketiga dia baris kasrah. Okey, kalau kasrah, jat kita baca kasrah juga. Ihdi. Okey. Tapi kalau huruf yang ketiga dia, kena pada ni. Okey. Kalau huruf yang ketiga dia baris ni pada dhammah. Jat kena baca apa depan tu? Ahdu. Kalau dhammah lah, okeylah. 1, huruf 2, huruf yang ketiga. Okey, jat kata tadi ahdu kan? Ahdu salah. Kalau huruf yang ketiga tu dhammah, jat kena baca dhammah juga. Uhdu. Uhdu. Kalau huruf yang ketiga dia baris fathah, jat kena baca apa? Ahda salah. Dia ada formula dia Kalau baris yang ketiga, huruf yang ketiga dia fathah, jat kena baca kasrah. Kena bagi formula dia. Okey, kalau huruf ketiga, baris fathah, jat kena baca kasrah. Okey. Ini satu. Yang kedua, kalau huruf yang ketiganya kasrah. Kasrah tu baris bawah lah. Jat kena baca kasrah. Okey. Kalau huruf yang ketiganya dhammah. Okey, jat kena baca dhammah juga. Okey, fathah tu saja Fathah kena baca kasrah, kasrah kena baca kasrah, dhammah kena baca dhammah. Tapi kalau ada lam macam ni, automatiknya jat kena baca fathah. Fathah Baik, kita pergi sikit lagi. Kita ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Betul. Okey. Him tu jat tekan sikit kat sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Okey. Baik. Sikit lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, betul. Baik. Pada Maliki yaumiddin, okey, ada setengah tu pelajar-pelajar dia baca Male. Male. Okey nah. Ma ni bacaan dia baca 2 harakat mad asli nah. Mad asli 2 harakat. Ma. Okey, jangan baca mo. Mole. Mole. Tak boleh. Ma. Bacaannya nipis. Li. Bacaannya jangan baca L-I le. Lam kasrah jadi li nah. Bukan lam kasrah le. Male tak boleh. Mali. Nah. Maliki yau. Yau jak kena muncul mulut. Sebab waw kita kena muncul mulut. Mali. Okey. Maliki yaumiddin. Okey, jap ulang. Maliki yaumiddin. Ya, okey, betul. Baik, kita baca dulu sampai ayat yang keempat ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi ayat yang seterusnya lah. Okey, jadi untuk pengetahuan Jad lah. Kalau ikut imam fiqh ataupun imam fardu ain lah, kita kat Malaysia ni 4 orang. 4 orang yang popular lah, yang diamalkan di Malaysia, iaitu Imam Syafi'i, Kak Poleh Imam Hambali, yang seterusnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah bidang fiqh kat Malaysia ni, itu utamanya yang mengamalkan kat kita ni iaitu Imam Syafi'i. Yang imam dari segi imam tauhid, imam sifat 20, Asmaul Husna dan sifat-sifat Nabi, iaitu 2 orang. Yang pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Musa Asy'ari. Okey, itu bahagian tauhid. Bahagian Al-Quran ni seorang imam mazhab kita, iaitu yang Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim, jalur yang Abang Haji ambil ni jalur Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ni imam qiraat 7. Jadi kat Malaysia ni banyak akan mengamalkan Imam Asy-Syatibi. Tok guru lama-lama dulu mengamalkan Imam Asy-Syatibi. Dia ada 2 jalur dia. Jalur yang satu lagi jalur Imam Al-Jazari. Itu imam qiraat 10. Abang Haji ambil qiraat 7. Lepas tu dari segi imam tasawuf, di Malaysia mengamalkan tariqat ataupun tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu popular lah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni, Ahlussunnah aswaja lah panggil kan. Ahlussunnah wal Jamaah ni di Malaysia fiqh yang ni lah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, okey, Maliki dan Hanafi. Okey, tauhid Abu Musa Asy'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, dari segi tasawuf 2 orang, Al-Ghazali dan Al-Junaid. Baik, Al-Quran kita ambil sekarang ni. Okey, Hafs an Asim. Okey, jalur kita Imam Al-Jazari nah. Imam Al-Jazari Asy-Syatibi. Dia ada 2 ni. Dia bukan Al-Jazari lah. Al-Jazari dah baku lagi. Okey, kita Asy-Syatibi. Okey, jadi yang ni lah jalur Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan di Malaysia ni, insya-Allah. Baik, setakat itu dahulu. Je ada soalan tak sebelum kita tutup kelas?
Okey, alhamdulillah. Cumanya hari ni Ya. tak ada nak prepare apa sangat. Nanti tak apa. minggu depan boleh buka laptop tulis apa. Boleh. Ni Abang Haji rakam ni. Saya rakam. Nanti Okey. Abang Haji bagi balik kat Jad untuk Jad ingat balik dan buat ulang kaji lah. No, insyaAllah Ya, kita baik. tangguh dulu kuliah malam ini. Kita jumpa minggu hadapan dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama aja. Baik.